Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Balik dek. Okay guys. So dah agak lama Akram tak buat video. So kali ni Akram sajikan video vlog untuk korang. Akram dengan Zana pergi bercuti sempena anniversary lah. Nanti malam kita ada dinner dan korang stay tune lah. Kita orang makan kat mana, kita orang berada di mana. So korang boleh tengok footage sebelum kita orang datang sini ya. Okay guys, so Akram dan Izana. So kita orang nak bergerak pergi ke hotel yang kita orang book. Dan malam ni kita orang ada dinner. Nampak kekok sikit lah, dah lama tak buat video lah. Nak kata-kata Happy anniversary. Yeah. Semalam lah anniversary kita orang. Cuma kita orang semalam busy. So hari ni lah kita orang bercuti dan kita orang pergi dinner. Dan orang tu yang tolong surprise kat kita orang. Sebab kita orang nak surprise each other dah tak boleh lah, sebab sama-sama busy. So kalau tengoklah perjalanan kita pergi ke tempat sana ya. Telah sampai hilaf sesalku menari bersama, namun janji yang Okay guys, so Akram dengan Zana baru sampai. KL ni jalan sesak-sesak. So dah lama tak datang KL ni. Banyak salah jalan. Dah buang masa dah kat situ. Jelah kita ambil beg semua. So kita pergi naik atas. Sebab hotel dia kat atas. Apa, penat bawa kereta? Yelah tu, penat bawa kereta. So jom kita menuju ke bilik Akram. Tingkat berapa? Tingkat paling atas. Kita rehat-rehat dulu. Mungkin kita keluar malam lah. Kita keluar waktu dinner. 8 jam datang? Bilik nombor 10. Bilik nombor 10. kita kena letak kunci dulu. Macam mana letak kat dia? Oh, letak dia. Saya letak kunci. Macam biasa ada bilik air. Pesini untuk apa Akram pun tak tahu. So jagilah. Sekali lagi Akram tour hotel, apa bilik hotel dia. Okay guys, so Akram review lah hotel ni. So hotel ni nama Idea Hotel dekat KL. Jom Akram review dulu. Macam biasalah, kat pintu nak masuk mesti ada bilik air. So inilah bilik air dia. Ada persediaan dia, mandi semua. So dia ada dah sediakan prepare yang mantap. Ada almari, dalam almari dia ada hanger semua. Iron pun disediakan, sejadah untuk solat. Iron lah, iron board dia ada, slipper semua. Plastik sampah. So jom kita pergi seterusnya. Ini tak ada apalah, ini bilik sebelah tapi dia dah kunci. Ini ada cermin, kalau selalu perempuan kan kena sebelum buang. Macam tu. So boleh dah tengok cermin ni. Ada sofa untuk duduk. Boleh letak barang bawah-bawah ni. Aku tak sempat simpan dulu sebab nak review dulu. So kita ada TV sebesar ini. Oh, nampaknya ada Netflix ke? Nampaknya ada Netflix. Ada laci 1, laci 2. Lepas tu ni ada laci. Ni pun macam boleh nak kita nak lock ni, ada nombor-nombor dia.
Dia sediakan peti kecil. Tengoklah peti dia dalam ni. So sini kita adalah ngopi-ngopi dulu. Ini air minuman je, jangan fikir bukan-bukan. So, kita ada cermin kedua kita. Sebelah ni pula nampak ada katil. So aku tak tahulah pasien tian ni apa sebenarnya. Rasanya nanti dia nak letak langsir lah semua benda ni. So kita ada lampu kecil lah. Macam biasa ada meja-meja sebelah yang korang menanti-nantikan kan. So aku nak tunjuk view kat hotel ni. So dah lah aku nak duduk pada atas. So kita tunjuk. Tada! Tapi bangunan sebelah macam buruk je. Kita tengok bawah ni kereta. So itu je lah yang akan boleh review pasal hotel, idea hotel. So last minute ni dapat idea hotel. Sebenarnya kita orang nak hotel lain, tapi hotel tu dah banyak orang booking. Korang layan je video Akram je. Okay, ciao. Namun janji yang ku kunci harus ku penuhi sampai ku mati. Kau terbang membawa nyala api. Seandainya bisa untuk kau rasakan apa yang sudah jasadku tanggungkan, takkan bisa bibirmu ukir senyuman tak mengenal kebahagiaan. Seandainya bisa untuk kau rasakan apa yang sudah hatiku Happy anniversary sayang. Ini kek. Awak suka tak tempat ni? Nampak saya buat surprise kan. Tapi kat sini bagus lah. Aku boleh puji pekerja dia. Setiap bagi kek happy birthday tu untuk anniversary ada lagu dia juga. Kita orang makan kek dulu. Ada apa-apa kita orang akan review kat rumah dia. Kenapa sambut anniversary macam ni tahun ni? Sebab ada surprise-nya. Nanti kita orang bagi tahu di penghujung video. Kita jumpa je lagi. Bye. Ku masih sayang orang yang sama hingga ku terluka, masih aku setia. Ku masih rindu orang yang dulu, tetap aku menunggu walau kau ada yang baru. Okay guys, so kita orang dah sampai dekat hotel. So macam mana makanan dinner kita dekat Scarlet Rooftop? Sedap. Lagi? Baik, komen-komen sikit macam mana kawasan dia ke? Excited lah sebab first time. Excited. Tapi tak tahu nak komen apa sebab semua best. Bagi Akram semua okey, layanan dia pun okey, so korang boleh pergi try. Dia tak sama anniversary ke tak sama birthday pun boleh je makan kat situ. Harga pun berbala, dia harga dia 100 lebih. Macam tu lah, 170, 190 ada. Awak berpuas hati lah ni? Puas.
bagi berapa per 10? 10 per 10. Di sana bagi 10 per 10. Jarang tau bagi 10 per 10. Jarang tahu sana kata tu. Yang akan kata nak bagi tahu apa rahsia itu. Okay guys, so Akram Azana nak pergi breakfast dulu. So sekarang ni pukul 8, so kita pergi makan breakfast dulu. Apa yang awak nak makan? Macam-macam. Macam-macam. So kita tengok roti canai. Sebab Azana ada research apa yang ada makanan dia. Akan tunjuk lah apa ada makanan dia nanti ya. So, kau nampak ke apa kat bawah ni? Pagi hari. Okay, jomlah kita masuk lift dulu. So yang firstnya makaroni. Apa ni makaroni apa ni? Macaroni cheese. Makaroni cheese. Sekejap lagi aku ambil lagi apa yang ada. Kita tengok Akram makannya. Okay guys, so kita dah nak gerak balik. Dah 11.45, pukul 12 kita orang nak gerak balik. Kita orang dah standby, nampak barang dah siap prepare dah tu. Tadi kita orang pergi breakfast, lepas tu kita orang rehat sekejap. Lepas tu kita orang siap-siap untuk keluar. Review untuk hotel ni, macam mana hotel ni? Okay, Tapi nak cuba hotel lain lah. berapa bagi star? 1 per 10? 8 per 10. 8 per 10. Seperti biasa, so video kita kali ini sampai di sini saja. So seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Korang boleh komen untuk bagi cadangan akan buat video apa lagi. Terima kasih yang mana selalu support. InsyaAllah akan cuba keluarkan video yang lagi menarik ya. See you guys in the next video. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Assalamualaikum.